Bagi orang yang ada penyakit, dia kena minum berulang-ulang. Satu kali seorang sahabat dia sakit perut. Nabi kata beri madu. Lepas tu tak sembuh. Kata Nabi beri madu lagi. Sampailah 3 kali. Masuk kali keempat, masuk kali ketiga, Nabi kata Allah tak berbohong, tapi perut saudaramu yang berbohong. Jadi Nabi beri sekali lagi dan sembuh. Jadi ini menunjukkan cara minum madu bagi orang yang ada penyakit, dia kena minum berulang-ulang. Jadi saya syorkan mereka kalau ada penyakit minum 3 kali satu hari atau 2 kali, pagi dengan malam masa perut kosong. Kalau rasa-rasa tak juga ada perubahan, tingkatkan dos, buat 3 kali sehari selama 1 minggu atau 2 minggu. Tengoklah, kalau penyakit tu memang penyakit panjang macam kencing manis dan sebagainya, buah pinggang, batuk, itu makan masa lama kan, itu cubalah 2 kali sehari dalam masa seminggu atau 2 minggu. Kalau agaknya kurang-kurang kesan, tingkatkan dos pada 3. Itu cara minum madu yang betul. Lepas minum madu 1 jam jangan makan apa-apa. Lain-lain dia bergantung kepada penyakit. Pantang dia, misalnya kalau anda kencing manis, kalau berubat dengan madu, dah tentulah kena berhenti minum gula. Jadi pantang ni boleh ikut nasihat doktor je. Yang kedua, orang selalu tanya, boleh ke minum madu campur dengan ubat doktor? Boleh. Jarakkan 1 jam pun okey dah. Madu saya nak dapat senang aja. Anda tekan button di bawah.